pada pendapat saya SARA tu bagus untuk semua rakyat Malaysia, tak mengira pendapatan. Jadi saya sangat suka, sangat gembira bila dapat SARA ni daripada kerajaan. Diharapkan kerajaan dapat teruskan pemberian SARA ni continuously lah untuk bulan-bulan ataupun tahun-tahun mendatang. Alhamdulillah, untuk SARA 100 ni banyak yang membantu semua golongan. Dulu kita nampak ada sesebarang golongan yang kita dapat, tapi hari ini semua golongan yang dapat manfaat daripada SARA ni. Semoga SARA ni diteruskan di masa akan datang. Mungkin boleh di-upgrade lagi. Saya salah seorang daripada penerima SARA. Alhamdulillah banyak pembantu lah. Saya tahu dari segi kewangan keluarga saya. Terima kasih juga kepada kerajaan kerana menyediakan SARA 100 ni. Sedikit sebanyak dapat membantulah meringankan kita punya beban sara hidup keluarga. SARA yang dibagi sumbangan daripada kerajaan tu sebanyak 100. Alhamdulillah sekarang ni pada tahun lepas saya dah mengambilnya. Memang dapat meringankan sedikit lah pembelanjaan di dapur saya. Dan saya ucapkan terima kasih pada pihak kerajaan yang memberi inisiatif pada program ni. Apa bantuan saya okey lah, saya boleh beli barang apa, suami saya pun saya beli bantuan Malaysia. Terima kasih lah. Baguslah, kita boleh belanja one or two. Thank you kerajaan. Beras, minyak, untuk keperluan rumah lah semua yang dapat. Thank you. Ini sama terima kasihlah kepada kerajaan. Memang walaupun dia jumlah dia kecil tapi dia memang menolong. So sedikit tolonglah untuk golongan yang betul di 40 lah. Berterima kasih kepada kerajaan lah. Okey. Yang 100 semua rakyat Malaysia 18 tahun ke atas kan. Kerajaan dapat lagi buat inisiatif macam ni lah pada rakyat. Dia sikit sebanyak boleh dapat membantulah rakyat yang mana yang susah. Mungkin 100 tu nampak sikit kepada orang yang berduit, tapi 100 ni sangat besar kepada orang yang memerlukan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih PMX kerana memberi inisiatif ini kepada rakyat Malaysia.